Kadang-kadang kita rasa hidup kita lambat. Kawan sebaya sudah beli rumah, ada yang sudah naik pangkat, ada yang bisnes makin maju, ada yang nampak bahagia sangat dekat media sosial. Lepas tu kita mula tengok diri sendiri, kita compare dengan kawan kita tu. Kenapa aku belum sampai tahap macam tu? Kenapa hidup aku macam perlahan sangat? Kenapa orang lain nampak macam senang je hidup dia? Tapi kita lupa satu benda. Kita cuma nampak hasil orang. Kita tak nampak ujian mereka. Kita tak nampak pada malam hari mereka menangis. Kita tak nampak hutang mereka yang bertimbun. Kita tak nampak konflik keluarga di antara mereka. Kita tak nampak tekanan yang mereka simpan diam-diam. Media sosial ni kadang-kadang macam tingkap rumah orang. Kita nampak ruang tamu yang cantik, tapi kita tak nampak bilik stor yang bersepah. Jadi jangan terlalu cepat rasa hidup kita gagal hanya sebab perjalanan kita tak sama dengan orang lain. Ada orang cepat dari segi kerjaya, tapi lambat dari segi ketenangan. Ada juga orang cepat dari segi kewangan, tapi lambat dari segi kesihatan. Ada orang nampak macam berjaya, tapi dalam hati mereka diam, sedang penat bertahan. Hidup ini bukan perlumbaan siapa yang sampai dulu. Yang paling penting, kita terus bergerak. Walaupun perlahan, walaupun nampak kecil, walaupun orang lain tak nampak. Sebab kadang-kadang lambat bukan bermaksud gagal. Mungkin Allah SWT sedang susun kita dengan cara yang lebih selamat. Kalau ada apa-apa pendapat ataupun nak kongsikan apa-apa, boleh cerita dekat komen.